Satu operasi penguatkuasaan berskala besar telah dijalankan di Johor Bahru, mendedahkan satu lagi isu serius melibatkan penggajian warga asing tanpa kebenaran sah. Jabatan Imigresen Malaysia atau JIM telah melaksanakan dua operasi khas dikenali sebagai Ops Selera dan Ops Mahir selama 2 hari berturut-turut bermula awal minggu ini. Hasilnya, seramai 77 warga asing berjaya ditahan dalam serbuan yang menyasarkan beberapa premis makanan serta sebuah hub pembungkusan sayur di sekitar daerah tersebut. Menurut Pengarah Imigresen Johor, Muhammad Rusdi Muhammad Darus, operasi ini dilaksanakan hasil risikan rapi serta maklumat daripada orang awam. Siasatan awal mendapati terdapat majikan yang dipercayai sengaja mengambil pekerja asing tanpa dokumen sah bagi mengurangkan kos operasi. Apa yang membimbangkan? Modus operandi ini bukan sahaja melibatkan penggajian tanpa permit, malah turut melibatkan penyalahgunaan pas lawatan sosial sebagai jalan mudah untuk bekerja secara tidak sah di negara ini. Daripada jumlah keseluruhan yang ditahan, 60 adalah lelaki manakala 17 lagi wanita. Mereka terdiri daripada pelbagai kewarganegaraan termasuk Indonesia, Bangladesh, Myanmar dan China dengan lingkungan usia antara 18 hingga 54 tahun. Dalam perkembangan sama, 2 individu tempatan turut diberkas. Mereka dipercayai memainkan peranan penting sebagai pengurus premis dan pengurus sumber manusia serta disyaki melindungi kegiatan penggajian pekerja asing tanpa kebenaran. Kesemua individu yang ditahan kini disiasat di bawah Akta Imigresen 1959,63 serta Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Mereka telah ditempatkan di Depot Imigresen Setia Tropika bagi tujuan siasatan lanjut dan tindakan penguatkuasaan seterusnya. Pihak berkuasa turut mengeluarkan 5 saman kepada saksi bagi membantu siasatan, menandakan kes ini akan terus diperhalusi sehingga ke akar umbi. Operasi ini sekali lagi memberi isyarat jelas bahawa pihak berkuasa tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar undang-undang imigresen negara. Dalam masa yang sama, ia turut menjadi peringatan kepada majikan agar mematuhi peraturan yang ditetapkan dan tidak mengambil jalan mudah demi keuntungan jangka pendek.